Orang lelaki ni sebenarnya sebelum dia kahwin dulu, dia tak pernah dengar dia berdengkur. Tapi semenjak kahwin, dia boleh terperanjat dengan dengkuran dia sendiri. Cara gelak tu pernah berlaku tu. Dia terperanjat dengan dengkuran sendiri, bayangkan. Iya, tak, sebab lelaki ni dia level penat dia lain. Orang perempuan kalau boleh dengar dia punya dengkur tu, seni dengkuran ni kita kaji dah. Dia kalau bunyi dengkuran tu, yang pertamanya dia bunyi tu, dia mengunyah tu. Makan apa pula laki aku ni? Ada yang bunyi mengasah gigi, krik krik, tajam gigi ni kan. Ada yang bunyi sombong kapal, mungkin lama duduk di pelabuhan. Sampai pagi tu. Besok isteri ni tanya, "Bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah?" Bunyi yang paling popular apa tau? Bunyi vibrate. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Dia yang lagi penat tu, dia ada bunyi hujung tu. Sikit je. Bunyi tu. Betul tak? Yang lagi penat hujung tu dia cakap bahasa Rusia. Orang perempuan, saya tanya betul-betul, pernah tak kita suami berdengkur kita sampai duduk tengok dia? Pernah tak sebab tak boleh tidur? Pernah tak? Pernah kan? Apalah yang kau tanggung ni bang? Tapi yang lagi penat tu dia sampai dekat climax dia. Climax tu maknanya chorus dia, dia macam tercekik tu. Hujung tu lepas tu dia senyap sampai pagi. Isteri pun letak hidung, hidup lagi tak? Hidup lagi, hidup lagi. Ada satu makcik tu dekat Rembau di Negeri Sembilan, dia kata, tak adalah masa lain yang paling makcik tinggalkan pakcik kau, waktu tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak. Jadi, mulai malam ini, kalau dengar bunyi dengkuran suami, bagi galakan. Teruskan bang.